Aku bangga jadi walanon sebenarnya. Sebab sekarang ni kita tengok Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katakanlah dia jadi Perdana Menteri hanya satu penggal. Aku berharap nanti katakanlah parti pembangkang menang. Aku nak tengok macam mana dia perintah negara. Adakah lebih bagus daripada Anwar Ibrahim ataupun dia berundur ke belakang. Kenapa aku cakap berundur ke belakang? Kalau kita tengok track record. Contoh zaman Najib lah. Najib perintah 9 tahun secara total. Dalam zaman pemerintahan Najib tu ada benda yang bantu rakyat seperti kita ada BRIM. Pertama kali dilakukan zaman Najib. Dan kita semua jangan lupa pada waktu itu minyak diapungkan. Maksudnya minyak tak ada subsidi langsung. Harga yang kita bayar dekat pam tu adalah harga yang memang harga market. Dan cara untuk kerajaan tangani masalah harga minyak pada ketika itu, kerajaan wujudkan BRIM. Cash yang masuk ke akaun orang susah. Nampak tak? Okeylah, lepas tu dah beralih ke zaman Mahathir. Masih kekalkan lagi BRIM dengan tukar nama kepada Bantuan Sari Hidup. Lepas tu zaman Abah, zaman Ismail Sabri. Sekarang ni zaman Anwar Ibrahim. BRIM masih ada, cuma nama ditukar kepada STR. Walau bagaimanapun, subsidi minyak masih lagi diberikan khusus kepada rakyat Malaysia yang ada lesen kenderaan yang sah. Maksudnya, you all dapat cash juga dalam akaun. Pada masa yang sama, kerajaan buat pembaharuan bagi subsidi kepada orang yang ada lesen. Okey, itu pertama. Kedua, dalam pada kerajaan dah habiskan banyak duit bagi STR, subsidi minyak dengan harga yang lebih murah lah berbanding dengan subsidi sebelum ni. Kerajaan juga kenalkan satu dasar untuk hapuskan miskin tegar. Walaupun ada beberapa pihak daripada pembangkang yang tak senang dengan dasar kerajaan untuk bantu orang miskin tegar, tetapi kerajaan yang ditunjangi oleh Anwar Ibrahim, dia tak kira, dia buat juga. Sebab apa? Dia tak nak sesusah mana pun rakyat dekat bawah ni sampai tak ada makanan atas meja. Dia ada perbezaan antara orang miskin dan orang miskin tegar. Macam aku kategori orang miskin lah. Aku punya gaji pun tak adalah sampai 3-4 ribu kan. Kebanyakan daripada kita tak adalah gaji 3-4 ribu. Jadi kita pun dikategorikan miskin juga. Cuma dalam pada kita miskin gaji 3-4 ribu, kita masih lagi ada makanan atas meja. Itu tidak bermaksud kita miskin tegar. Orang yang miskin tegar ni, dia selalu buat kerja-kerja kampung lah, maksudnya kerja freelance dan susah untuk adakan makanan atas meja makan. Kadang-kadang terpaksa pinjam beras dekat jiran, terpaksa pinjam duit dekat kawan atas alasan tak ada duit nak makan. Itu miskin tegar. Jadi apa yang kerajaan Madani cuba buat sekarang ni, dia nak hapuskan miskin tegar supaya rakyat Malaysia tak ada lagi kebulu. Jadi kalau kata Anwar tak jadi lagi PM kan, secara logik pun Anwar takkan jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Betul tak? Memang akan bertukar satu hari nanti. Cuma aku nak tengok bagaimana Perdana Menteri baru itu boleh sambung dalam kebaikan apa yang Anwar telah buat. Itu dari segi bantuan kita tak cerita dari segi ekonomi, defisit dan juga surplus. So kalau tengok sejak daripada Anwar ambil alih pada awal pemerintahan, defisit negara 5.5%. Agak tinggi Jadi selepas setahun dia menurun jadi 4.4% dan awal 2024 jadi 4.1% dan target kerajaan untuk akan datang ni 2025 ni adalah 3.8%. Semakin menurun. Bila dah makin menurun, maka akan adanya surplus. Bila kata kerajaan hit je surplus, kita akan dapat rasa seperti zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan yang pertama dulu, zaman 90-an, yang kita tengok subsidi harga minyak kekal bertahun-tahun. Nampak tak? Dalam pada bantuan kepada rakyat diberikan, ekonomi Malaysia tetap memacu tinggi. Memang betul ada cukai yang dinaikkan, tapi cukai itu bukan terkena kepada orang miskin. Kenapa aku cakap tak kena pada orang miskin? Kerana orang miskin bukan hari-hari makan di kedai-kedai mewah. Jadi itu saja guys. Aku bersyukur kerana aku jadi walanan.